Selamat datang. Hari ini, kita akan lihat satu set alatan yang sangat praktikal yang direka untuk membina jambatan kefahaman dalam dunia interaksi sosial, terutamanya untuk mereka yang berada dalam spektrum autisma. Soalan ni kan, ia sebenarnya kunci kepada cabaran yang dihadapi ramai orang, terutamanya kanak-kanak dalam spektrum autism. Benda-benda yang kita rasa semua orang tahu-tahu sendiri tu. Jadi, macam mana kita nak jelaskan sesuatu yang tak nampak? Sebenarnya, ia bukan pasal tak mampu, tapi cara otak mereka proses maklumat sosial tu lain sikit. Cuba bayangkan, mereka cuma perlukan peta yang berbeza untuk navigasi dunia sosial ni. Peta yang lebih jelas. Jadi persoalannya, macam mana kita nak cipta peta tu? Kita akan mulakan dengan alat yang paling asas dan bersifat peribadi, cerita sosial. Apa yang buat cerita sosial ni sangat berkesan bukanlah sebab ia senarai peraturan semata-mata, tapi ia berfungsi macam pemandu arah dalam bentuk cerita yang bantu kanak-kanak faham situasi macam mana nak berkawan atau bila ada perubahan rutin. Nak buat cerita yang betul-betul kena ni ada seninya sikit. Dan tips-tips ni ibaratnya macam toolbox anda lah. Ia pastikan cerita tu rasa dekat di hati, positif dan paling penting, senang faham. Struktur ni memang bijak sebab ia boleh ubah satu situasi yang mungkin menakutkan kepada satu misi yang boleh diurus. Macam hero dalam cerita sendiri kan, siap ada langkah-langkah yang jelas. Okey, dari situ kita naik satu level lagi. Jom kita tengok macam mana dari buku panduan dalaman ni, kita beralih ke interaksi secara langsung satu lawan satu. Inilah dia, asas kepada mana-mana hubungan. Kita ajar anak tu bukan setakat bertindak, tapi untuk berinteraksi. Ada give and take. Bila orang buat sesuatu, kita balas balik dengan cara yang sepadan. Nak mulakan pun senang je. Boleh guna benda-benda yang kita boleh pegang. Contohnya, gili-gili pakai topi. Simple ke kan? Tapi tindakan mudah tu dah jadi satu pengalaman yang seronok dan dikongsi bersama. Yang ni pula pasal belajar baca bilik atau read the room. Macam mana? Dengan tengok muka orang dewasa yang dia percaya. Kalau orang tu angguk, maksudnya okey, boleh. Kalau kerut dahi, tunggu dulu. Dan kunci nak ajar skill ni senang je. Buat isyarat nonverbal tu terang-terang sampai tak boleh salah faham. Jadi skill sosial yang selalunya halus ni, kita jadikan ia satu isyarat yang jelas dan senang nak belajar. Okey, bila asas satu lawan satu dah ada, jom kita tengok pula macam mana nak aplikasikannya dalam kumpulan kecil yang lebih berstruktur. Maksudnya, ia bukan setakat duduk dalam bulatan je. Ia sebenarnya satu medan latihan yang selamat, tempat untuk dia belajar bagi perhatian pada lebih dari seorang dan faham peraturan dalam kumpulan. Faedahnya memang tak boleh sangka lagi. Waktu bulatan ni secara direct, ia membina kemahiran-kemahiran penting dalam kumpulan. Daripada bagi salam kat kawan-kawan, sampailah dengan cakap cikgu. Jadual ni tunjukkan apa skill asas yang anak tu perlukan supaya dia boleh join dengan seronok. Ini penting supaya pengalaman tu jadi positif, bukannya sesuatu yang membebankan atau menakutkan. Okey, jom kita naikkan lagi cabaran. Dari kumpulan yang berstruktur, kita masuk ke dunia permainan dengan kawan-kawan yang lebih dinamik dan perlukan lebih banyak inisiatif sendiri. Jadi, nampak tak perkembangannya kat sini? Permainan rakan sebaya ni ibarat macam sesi latihan dengan coach kat tepi padang. Permainan berkumpulan pula, itu dah game betul. Kena main sendiri, lebih bebas. Penting untuk kita fahamkan yang permainan sosial ni bukan hitam putih. Ia ada peringkat-peringkatnya. Bermula dengan main sebelah-sebelah je, lepas tu mula bertukar mainan dan akhirnya barulah bekerjasama untuk capai satu matlamat yang sama. Yang ini macam checklist praktikal untuk kita. Kalau nak pastikan sesi main-main tu best dan positif, inilah ciri-ciri kawan yang sesuai untuk dipadankan. Barulah ngam kan? Jadi, kesimpulannya apa? Kuncinya adalah untuk pecahkan skill tu kepada langkah-langkah kecil, sediakan struktur dan paling penting, raikan setiap kejayaan kecil tu. Setiap langkah ke depan tu satu kemenangan. Dan proses ni semua sebenarnya bukan untuk anak-anak dengan autism je kan? Ia satu peringatan untuk kita semua tentang betapa pentingnya komunikasi yang jelas, sabar dan penuh empati. Untuk semua orang.